Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami teman Ria lebih menghiburkan di Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Kemeriahan Aidilfitri terus diraih. Berkumpul bersama keluarga, bermaafan dan menikmati juadah raya bagai menghidupkan kenangan lama. Indahkan memori raya anda dengan NLKO Terpaling Raya. Dah panas ke belum ni kuah-kuah kacang semua ni? Tak, simpan depan tu masuk kiri. Bapak pergi mana, Pak? Terpaling lah pula. Kiri. Waalaikumsalam. Itu dah sampai. Sampai. Masuk. Masuk. Hai, selamat Hari Raya. Jom. Dah, parking kat Jangan situ dulu kan. pusing. Kan? Itu dah cakap dia parking kat tepi tadi tu. Air panjang umur. Kuat sini ya. Allah. Ini memang terpaling raya ni. Inilah terpaling. Cantik je rantai beda. Berat ni. Berat. Cabut sama air raya. Zahir batin naik. Tak sempat nak buat habis. Kan, nampak sangat busy kan? Duduk. Okey, baik. Jadi kepada anda sedang menyaksikan Nasi Lemak Kopi O dan kita nak ucapkan selamat datang ke rumah terbuka Nasi Lemak Kopi O. Selamat Hari Raya. Dan hari ini memang sangat terpaling segalanya kan. Ada yang janji katanya datang awal, terpaling lambat pula hari ini. Kan. Dan ada yang terpaling jauh. Terpaling jauh. Ada yang terpaling ketupat. Ada yang janji katanya tahun ni nak bawa balik calon. Terpaling single pula balik. Calon untuk hilang. Bukan calon untuk saya, untuk diri sendiri. Baik. Itulah kan, ini kita pagi ni dah memang dah meletup dah. Betul. Pagi raya ni apa kita punya temanya ini ni? Okey, hari ini kita memang terpaling raya lah. Cuma hari ini kita nak sembang pasal memori lah. Indahnya memori sepanjang hari raya daripada kecil sampai ke besar. Mungkin kita tanya jugalah yang si kembar. Kan? Fahmi Firdaus. Nampak kita hafal? Fahmi Firdaus. Dari sana. Okey, macam Fahmi dengan Firdaus. Ya, saya. Memori raya yang paling tak boleh lupa. Lawan semua dapat raya. Kau seorang Saya tak dapat kot. Nilainya besar Saya kot. ingat dulu memori time kita kecil. Marah sebab bangun lambat. Ke tak pergi sembahyang raya? Paling memori. Apa memori kau ingat? Dia tolak dia. Yelah, bukan apa sebab Fahmi dengan awak kan kembar. Jadi kadang-kadang ada tak orang tertukar-tukar masa zaman kecil? Saya selalu kalau saya marah panggil kita orang senang dia tak panggil abang adik, dia tak panggil abang atau adik. Tak panggil abang adik tu. Sekali. Senang, Dia tak malu. Dia jumpa saya dia cakap abang adik. Abang adik. Senang. Pernah tak pergi rumah pergi raya sama orang tapi pergi berasingan? Lepas tu kali kedua datang orang tu marah, kau dah datang ke tadi? Pernah. Kantoi lah. Tapi sorry lah makcik, saya nak dapat duit lebih. Tapi bagus ni bila mereka ni kembar, orang takkan perasan tau. Orang takkan perasan. Sebab muka pun memang dah sama kan? Dulu time kecil. Puasa cukup tak dulu? Kecil-kecil? Masih cukup. Dah boleh usap. InsyaAllah. Dah boleh ganti-ganti? Yang tu puasa cukup ke Kak Syah? Sebelah sini pula. Tanya time kecil ke sekarang? Macam sama kan? Kira orang perempuan kita faham. Kita banyak pula. Kak Zia tahu ni raya macam mana dengan Kak Ida? Alhamdulillah. Raya memang sangat bertung-tung. Pagi ini nampak tuntung. Bertung-tung tu Tapi dia macam acting saya suka. Dia ada meriah kan? Betul. Tahu ni raya balik mana? Of course, Penang. Of course. Balik Penang. Selalunya tapi family semua dah memang dah stay dekat KL. Tapi bila raya yang ke seminggu. Yang ke seminggu. Yang ke seminggu. Dia seminggu raya. Dah, sebab mak semua tinggal dengan Zia. So lepas orang dah balik kampung datang KL, kita baru balik sana. Bijak baru lah tak dengar dah. Ya, betul. Sebab kalau Zia dia suka bebai. Kau jangan beritahu. Bebai kau tak boleh beritahu. Bebai tu macam mana Kak Zia? Bebai tu macam tak ada apa. Bebai tu macam sweet. Ya, macam sweet. Oh, bebai. Alhamdulillah.
Tapi kan selalunya kalau pagi-pagi raya, kalau laki-laki ni macam kita memang kita tahu tak ada duduk kat dapur. Kalau Kak Cia dengan Kak Ida masak ke? Soalan. Macam mana? Kak Cia kena ke belakang. Yes, sebab Maksudnya? benda ni, bayangkan on the way sambil berjalan boleh buat 3 biji. Apatah lagi. Kak kan? Ya. Sikit Kak, tak ada orang macam Kak Ida macam geram macam darah tu sampai atas dah tu. Kita sikit Kak, luar kan? Macam mana Syiha di pagi raya? Nak jujur ke nak tipu? Tipu sikit. Oh, dengar ke? Okey. Alhamdulillah, dia sangat membantu. Yes, thank you. Bukan tu main peranan. Bukan apa-apa. Okey. Tapi kita orang ni masing-masing lah. Masing-masing. Tapi dia disebabkan dia ni mentang-mentang lah dia bongsu kan. Dia habiskan masa waktu malam raya siap-siap dia pandai. Pagi-pagi raya tu dia boleh orang panggil apa? Berkeluh. Tahu ke berkeluh? Berlemah. Bukan berkeluh tu tidur bangkit lambat. Cakap aku bangkit lambat. Oh, terlepas Kak. Tapi tak boleh sebab malam tu kan dah Ya, betul. busy semua kan. Rasa macam terlambat sikit lah. Tak apa. Tapi kiranya kalau Kak Cia selalunya akan ambil yang bahagian mana? Susun kuih ke? Sapu-sapu sampah ke? Tak. Bukan. Semua di atas. Semua di atas. Syah punya favourite hobi apa Kak? Dia adalah vacuum dalam rumah kami. Vacuum. Ya. Vacuum lantai ke vacuum makanan? Dua-dua. Asalkan vacuum. Kami kalau tengok dia mata pejam pada tak. Dia duduk sampah. Hobi dia mengemas. Okey, Hobi Kak Cia mengemas. Nampak macam muka macam tak kena kan? Macam tak kena. Itu dia sebaliknya lah. Okey. Kita dah cerita pasal ketupat tadi. Kan? Lepas ni, sebabkan kita dah tanya Fahmi dengan Daus, dia tak kerti buat. Yang Syiha dengan Ida memang terpaling expert. So lepas ni, kita akan adakan satu cabaran untuk kita menganyam ketupat sama-sama. Siapa dengan siapa akan mengajar siapa, itu sebentar saja lagi. Ya. Dan sudah pastinya ini adalah merupakan satu cabaran. Itu macam mana Irfan? Kita buat cabaran lah. Cabaran Hari Raya NLKO. Yes. Ada ketupat. Kan takkan datang saja. Siapa mana dapat Hari Raya? Kita itu kembali lagi di Nasi Lemak Kopi O. Lalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Ibadah Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Tukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi, tutur dan kata yang sopan, saling memaafi. Suasana hari raya walau di manapun jua memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Makan. Sedap ya? Dengarlah lagu ini di hari raya. Lagu yang dicipta untuk diraihkan bersama-sama. Marilah menyambut hari raya, menari dan berdendang, bersuka gembira di hari raya. Bersalaman, bermaafan, lupakan sengketa antara kita. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya, berdendang dan berirama raya lebih sempurna. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya, nyanyikan untuk semua hari raya. Raya, sampai raya. Dendang berdendang, mari kita berdendang. Lagu raya yang baru, oh sambil kita merendang. Ikut rentang irama, tari menari riang, meraihkan hari raya bersama keluarga tersayang. Ikut rentang bertingkah, oh paluan rebana, susun langkah, linggang sama-sama. Bersalaman, bermaafan, lupakan sengketa
selamat hari raya, selamat hari raya, berdendang dan berirama raya lebih sempurna. Selamat hari raya, selamat hari raya, nyanyikan untuk semua hari raya. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Sekali lagi lah tetamu yang sini Masya Allah. Jom. Macam kau jom sana lah. Terima kasih. Ini ada Selamat Hari Raya. anak ya Allah. Selamat Hari Raya. Jumpa duduk. Alah comel ni baju raya dia. Kejap. Kita tamu makin ramai ni. Air pun macam nak habis ni. Saya minta dia, saya buat air kejap kat dapur. Boleh. Kursi tak berapa muat kursi ni. Baik, sekarang ni kita bersama dengan Dr. Haji Tengku Asmadi yang menemukan penasihat pertubuhan Al-Bayan. Dan Doktor, hari ini kita ada dua mualaf cilik. Ya, betul. Kita ada adik Nur Faiha Clara binti Abdullah. Faiha Clara. Cantik nama. Yang mana satu Faiha kat tangan? Saya. Dan kita ada juga Nur Arisa Sofia binti Abdullah. Arisa Sofia yang ini. Oh Allah, cantik. Raya macam ni okey? Okey. Kalau raya macam Faiha suka makan apa? Makan rendang itik. Rendang itik. Pernah try? Lain Jarang tu. Selalunya rendang ayam, rendang daging, rendang itik special Dan ni baju-baju raya gelik ni beli kat mana? Yang ni mak yang belikan. Tadi mak yang belikan tau. Mestilah macam nampak tak? Macam Arisa tadi yang bawa tu yang itik tu ke bukan? Rendang tu rendang itik ke? Bukan. Oh, ingat nak bagi cuba. Ini special rendang biasa je ni, ketupat daging apa semua. Ingat dia nak bawa kita rasa sendiri. Itu kena datang rumah dia. Itu kena pergi rumah dia. Nanti bagi alamat dia, akak pergi kat rancangan. Jadi ada kita kedatangan dua gadis yang comel ni kan bersama dengan Ustaz. Banyak kita nak sembang-sembang lah pasal raya dah juganya. Ustaz punya raya macam mana Ustaz kalau setiap tahun ni? Oh, saya raya sentiasa meriah sebab ada 2 keluarga, 10 anak. Kan? Itu belum campur lagi kalau bercucu nanti memang rendah. Confirm. Dan selalunya kalau hari raya ni macam mana? Apa aktiviti yang mungkin wajib kena buat lah? Ya, pertama mestilah kalau hari raya adalah pertama sekali kita pastikan berkumpul anak-anak semua ni. Kan, sebab anak-anak saya pun ada yang kerja jauh-jauh kan, dia akan berkumpul dan kemudian makan bersama. Pastikan semua bersalam-salaman tu wajib. Duit raya tu mesti. Berapa selalunya? Biasa ialah kalau anak kan dia minta tak kurang RM100 mesti nak. Mestinya. Kan kalau kita bagi RM10 dia tak pandangnya. Itu untuk keluarga, Doktor kan. Tapi kalau untuk pertubuhan Al-Bayan sendiri, suasana raya tu macam mana? Okey, setiap tahun pertubuhan Al-Bayan dia akan ada diraikan anak-anak mualaf dan juga mualaf-mualaf ni. Kan misalnya tahun-tahun lepas kita bukan saja kumpul tambah jumlah makan dan sebagainya, tapi malah ada bahagian zakat yang dikeluarkan untuk mereka. Jadi anak-anak mualaf ni memang mendapat perhatian lah di Akademi Al-Bayan ni sebab kita dah biasa lihat kalau kita lihat pertubuhan yang meraihkan anak yatim, asnaf, anak ibu tunggal dan sebagainya kan. Tetapi anak-anak mualaf ni tak banyak. Jadi sebab itu pertubuhan Akademi Al-Bayan ni kita beri tumpuan betul kepada anak-anak mualaf. Kan sebab tu dan suasana pun sangat meriah. Kerana masing-masing datang pakaian raya budaya masing-masing. Cina dengan pakaian Cinanya, kaum India dengan pakaian kaum Indianya, kalau yang daripada Sabah Sarawak dengan pakaian tradisinya. Jadi setiap kali hari raya tu memang meriah. Memang meriah lah. Memang meriah. Satu suasana yang betul-betul suasana Malaysia ada di Al-Bayan. Macam-macam kaum semua ada kan. Macam tadi baju tadi kan macam tadi adik Arisa, baju awak lain.
kan. Dia merelip-relip main tu Merelip kan. kalah lah Kak. Kalah Kan? adik. Baju ni menang. daripada orang kata budaya mana ataupun style ni macam mana? India. India punya style. Maksudnya di hari raya pun ada nak ketengahkan, bawakan istimewa baju ni tau. Abang nak lah tu kan. Awak nak lah tu. Tak cantik dia punya design, kita nak tahu. Kan? Tapi kan kalau macam hari raya selalunya, sambut hari raya ni apa yang adik tunggu-tunggu kan? Nanti-nanti kan pagi raya tu. Nak apa? Nak makan rendang. Nak makan rendang. Baguslah kalau saya kan. Saya akan sebut nak duit raya je. Duit raya. Anak yang baik-baik. Lain-lain. Kita ni biasalah Faham. Masa kecil-kecil nakal. Nampak tak Dah nampak budak-budak dah ni. perangiannya. Nampak dah perangiannya. Okey, baik. Bersama boleh dengan Al-Bayan. Doktor, kemeriahan sambutan Aidilfitri, meraihkan anak mualaf. Selain daripada itu, dari segi pembangunan. Bukan sahaja masa raya lah. Betul. Kita dah 2 kali raya yang mana kita dah ada anak-anak mualaf tapi kita belum siap bangunan kita lagi. Jadi kita jangkakan setakat ni progres dah hampir 70%. Masya-Allah. Jadi lagi 30% nanti siap bila kita dah dapat permit dan sebagainya, maka kita boleh mulakan Akademi Al-Bayan, boleh mulakan persekolahan, asrama dan sebagainya. Dan kami jangkakan raya tahun depan maka kita akan dapat berhari raya di kompleks Akademi Al-Bayan yang dibangunkan hasil daripada sumbangan orang ramai. InsyaAllah. Tak sabarnya kan nak menantikan bila dah semuanya siap. Dah Tapi siap. mungkin ada yang juga bertanya, kalau nak berinfak, nak memberikan sumbangan juga, bagaimana? Boleh gunakan nombor akaun yang tertera dan juga menggunakan QR code yang tertera dan jangan bimbang sebab infak yang diberikan ini semuanya diaudit oleh Majlis Agama Islam Melaka. Jadi oleh sebab itu audit itu penting sangat-sangat dan Majlis Agama Islam ni dia nak audit, dia bukan setakat tengok kertas saja. Orang dia turun tengok bangunan siap berapa peratus, 70%, sumbangan dapat berapa, ada tak perbelanjaan itu mengikut perbelanjaan itu memang sangat terperinci. Sangat terperinci, maknanya seiring dengan pembangunan. Jadi sebab itulah alhamdulillah Akademi Al-Bayan antara tempat yang mana orang cukup yakin untuk memberi sumbangan sebab kami sentiasa war-warkan apa progres terkini, berapa kutipan terkini, berapa yang dah dibelanjakan, semuanya diaudit. Ya, jadi jelas. Dan kena live bila kita hari raya ni dapat duit raya, kita keluarkan balik duit raya tu. Berikan sumbangan, barulah bertambah-tambah rezeki kita kan. Lepas ni boleh lah jangan simpan sangat duit raya tu dalam poket tu. Bolehlah berinfak bersama. Ya, dan mungkin doktor, untuk mereka di kawasan sana yang mungkin nak mengetahui lebih lanjut tentang Al-Bayan, boleh beritahu cara-caranya. Yang pertama pastinya untuk tahu perkembangan tentang Akademi Al-Bayan boleh ikuti website Akademi Al-Bayan. Kami sentiasa update kemas kini apakah progres yang terkini dan pastinya kenalah selalu tengok nasi lemak kopi O39 ni. Sebab memang kami update dekat sini Sabang Minggu, memang kami update-nya. Kan? Itu dia kalau nak tahu tentang progres, itulah dia. Okey, baik. Sama-sama jangan lepaskan peluang lah kan. Sama-sama kita berinfak dan kita suatu hari nanti dapat tengok sendiri prosesnya siap 100%. Siap, insya-Allah. Ingat dah hampir 70%. Kan sikit lagi. Okey, dan mungkin yang akhir sekali doktor nak sampaikan ucapan raya kepada penonton-penonton kita. Okey, jadi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya bagi terutamanya kepada VIP kami. Siapa dia? Penyumbang-penyumbang kepada Akademi Al-Bayan dan juga sidang penonton yang sedang mengikuti rancangan Nasi Lemak Kopi O. Okey, baik. Dan mungkin adik-adik ada siapa nak bagi Farha ucapan? Ke, Adik Arisa nak bagi ucapan dekat Maya ke, kawan ke? Okey, silakan Adik Farha dulu. Semoga rezeki semakin melimpah dan juga kesihatan dan juga kesihatan baik. Kesihatan baik. Dimurahkan rezeki. Selamat Hari Raya. Itu daripada adik Faiha, bukan Farha. Jangan salah sebut Faiha. Dan mungkin adik Arisa. Selamat Hari Raya. Ada kawan-kawan tu kan? Okey, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bisiklah bisik. Apa tu? Batin. Jangan lupa bagi duit raya.
Jangan lupa bagi duit raya. Tak apa, jangan risau. Hari ni banyak duit adik akan dapat. Ya, yang penting boleh minta kat abang-abang ni. Abang-abang ni boleh. Lagi-lagi dah kahwin minta lebih sikit. Okey, baik. Itu kita dah bercerita tentang Akademi Al-Bayan. Selepas ini, kalau tadi tengok tak ada kan? Bar tak ada, Syiha tak ada, Ida tak ada. Tak ada, ha. Tadi diorang cakap, diorang nak anyam ketupat. Okey. Tapi tak bolehlah biar ada anyam seorang-seorang bertiga je. Kita nak cabar Ida, Syiha, Daus dengan Fahmi dan awak juga. Saya? Untuk anyam ketupat. Segalanya lepas ni dalam Nasi Lemak Kopi O. Nasi nak menang, tak gelak. Dari dia belum. Inilah Akademi Al-Bayan. Sekarang ini saya berada di tapak pembangunan Akademi Al-Bayan. Inilah Masjid Tiga Budaya menggabungkan budaya Melayu, Cina dan India. Falsafahnya, ketika mana mereka memasuki ruangan solat, mereka akan menyembah Allah yang Maha Esa. Marilah sama-sama kita berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan bagi melahirkan para da'i mu'alaf untuk mereka berjuang dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini peluang yang sangat besar untuk kita buat saham akhirat dengan kita membeli dan mewakafkan tanah 1 kaki persegi RM100. Ayo sama-sama kita memperbanyakkan pahala dan ganjaran di sisi Allah. Semoga ia menjadi saham akhirat kita di sana nanti. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi O. Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi O. Kembali kita dalam Nasi Lemak Kopi O. Istimewa, terpaling raya katanya. Ceria betul. Ceria betul. Tadi Syiha dengan Ida datang bawa ketupat tapi tak diisi. Apa ceritanya? Tak ada ke? Nampak macam ada tadi. Tapi katanya betul lah. Tapi adalah alasannya lambat sebab mengajar ketupat. Bila terima lah. Tak apalah, dari Penang jauh katanya. Tapi kali ni, kenapa saya pegang daun ni sebenarnya? Awak seorang je tengah berdiri ni, kenapa? Sekarang ni kita nak suruh diorang yang anyam ketupat. Yang tu prop dah bersedia siap beli. Yang masa ni dah kita nak tengok yang step 1 tadi. Macam mana daripada A to Z orang kata. Gelap lah dia. Okey, baik. Okey, sekarang ni kita dah bagi kepada 2 kumpulan, tapi saya rasa macam saya nak rombak kumpulan ni. Nak rombak? Okey. Dia cantik. Macam mana? Kejap, kembar tak pasti. Kembar tak boleh lah. So, kita dah pisahkan. Okey. Kembar pun kita pisahkan kejap. Jangan silap. Kami tak boleh terpisah sebenarnya. Okey, tak apa. Macam mana? Sekarang ni, saya nak Ifan dengan Kila tukar. Kita swap. Okey, boleh. Tak ada masa habis lah. Why not lah? Okey, sekarang ni. Okey, sekarang ni dah ada 2 kumpulan betul? Dah. Saya nak korang fikir satu nama. Tapi mula dengan terpaling. Oh, nama kumpulan? Ya, nama kumpulan. Oh, dah ada kumpulan. Kita terpaling apa ni? Kita terpaling. Terpaling jago. Okey, dah dapat. Dah dapat. Kita dah ada. Belum. Okey. Kak, saya dengar, Kak. Saya dengar. Okey. Dah dapat. Okey. Kita dengar kumpulan Ifan dulu. Okey. Baik. Okey, kami. Okey. 3, 2, 1. Terpaling jago. Kami jago. Oi, takkan. Tagline sikit, tagline. Tagline. Kita dengar dulu kumpulan. Bagi guys. Okey, are you ready guys? Okey. Nama kumpulan 3, 2, 1. Terpaling. Oh, macam tu Nampaklah. Habis. Okey, fikir dulu. Kita minta tagline, tapi kita fikir dulu sebentar kita dengar dulu tagline kumpulan Ifan. Okey. Boleh fikir dulu tagline. Masuk. Pantang apa? Pantang. Okey, boleh? Boleh Okey. Nak berdiri juga ke? Kita diri lah. Boleh. Pantang dicabar. Mazhar. Pantang dicabar. 1. Pantang dicabar.
Macam tak Ida macam tadi. Okey. Sebenarnya pantang berundur kecuali anyam ketupat. Okey, boleh. Simpan. Lock. Okey, duduk dulu. Okey, masuk. Okey, ready ya? Okey, boleh. Boleh, takkan tak boleh. Okey, 3, 2, 1. Itu adalah salah betul. Habis. Sabar. Okey. Kita orang adalah Jangan tentu. Okey. 3, 2, 1. terbaring lagi di taman. Pakai lagu. Kita orang memang raya taman. Kat taman. Okey, relax. Jangan pandang kami sebelah mata. Okey, kita nak mula. Okey. Sila duduk. Okey, di tangan saya ni ada rangka tupat. Okey. Tahu ni, okey. Saya bagi soalan satu. Seorang dua. Satu. Okey. Permainan ni sebenarnya kita akan pilih pemenangnya berdasarkan kekemasan. Okey. Soalan satu je. Cantik dan jadi bentuk ketupat. Satu je. Dia bukan pakai dua kan? Dua lah kan boleh buka. Oh, kreativiti boleh. Kau boleh buka. Boleh, saya Macam mana? Kita kena ajar. Okey. Kalau tadi Buat demo satu. Okey. tak perempuan lah. Saya Okey, tunjuk. Masak. Kita belahkan, kita koyakkan macam ni. Kita koyak macam ni. Boleh tarik. Tapi sebenarnya, dua pakai dua pun. Okey, kita pisahkan ni. Okey. Saya dapat. macam ni ya? Sebelah je. Ya. Ini. Agak rosak dulu. Nanti kita tambah. Okey. Macam mana dia Apa nanti kita bagi baru. Macam mana nak kopaknya dua? Macam mana ni? Okey, soalan bawah Kila. Ni koyak. Kita tenang. Saya demo sekali ya. Okey, ni macam sekarang ni. dia punya Tulang tu. tulang ni tengah ni. Okey. Okey, masukkan. Sorry, saya salah. Tapi saya Ini betul ke ni saya punya? Betul. Okey, so boleh tarik macam ni. Macam ni. Sini. Ni step 1. Tolakkan atas, tolak sampai bawah. Oh, buanglah ni. Oh, lidi dia buang. Saya buat nampaklah ni meletup kumpul Alah, dulu Tok suruh buat lari. Nak make up dulu. Cantik dulu baru kita Gini. Ya betul. Okey. Lepas tu cikgu. Okey, jangan serius sangat kan. Sama-sama belajar. Nampak saya sambil. Ada masa ke? Dengarkan lagu dululah. Lagu ni panjang kan sikit kan. Dah Lagu ni panjang. Boleh. Tak apa. Kita dari tadi. Ini boleh kena sebat. Dia kena hutan. Kita dengar lagu dulu. Dengar lagu dulu. Okey. Masuk. Siap. Kamu nak nyanyi ni? Kita nyanyi kat sini. Kita nyanyi kat sini dia. Tapi main kat sana. Sambil-sambil lah. Boleh. Okey, 3, 4, music please. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta, paling suci hening dosa. Setahun menghilang segara
Bukan dia give up tadi sebenarnya. Give up menganyam. Kita nyanyi dulu. Syia Zikir dah siap. Negatif 10% nampak gayanya. Jadi tak jadi ni? Ni siapa yang nak jadi sebenarnya ni? Anyam ketupat. Tak jadi semua. Nampak. Okey. Nampak je. Daus boleh ambil. Daus boleh ambil. Okey, nampak. Okey. Ni pun jadi lepaslah step pertama. okey, tapi rasanya Syihah paling tepat lah. Syihah macam dah terjadi Saya nak kamu ketupatnya. semua duduk tempat masing-masing. Cikgu marah. Kita nak nilai satu ni. Dah sedikit lagi tu. Tapi tak apalah. Sementara saya nilai tu, saya try lah anyam satu. Okey. Alhamdulillah. Sekarang kita ikut. Apa lambat sangat? Apa lambat sangat? Ya tu, kita menang. Kita menang. Dah siap. Itu dah siap. Dah settle. Apa gaya ni letak sini kejap. Okey, saya buat sampai 20 second. Cepatnya. Ya, sambil-sambil tadi sambil menyanyi siap dah satu. Bang memang selalu buat dekat dapur ke? Selalu tolong. Tapi yang penting kalau berhenti pun, ujung-ujung boleh instant. Kita bukan apa, kita nak benda yang mudah-mudah je sebenarnya. Tapi tradisi macam ni kita tak boleh lupa. Tapi kan untuk meneruskan tradisi, apa salahnya kita belajar? Betul. Syihah dah pandai. Okey. Sila masuk. Okey, sekarang ni saya nak semua angkat apa yang ada kat tangan tu. Ikut kreativiti kan? Ya, tunjukkan hasil dia kat kamera. Okey, tengok tengah. 3, 4, tunjuk. Masuk. Zoom lagi. Boleh tak? Jadi tak? Boleh jadi menantu tak? Step 2. Okey. Nampaknya macam tak ada pemenang ni. Tak dengar. Dah siap. Tak ada. Yang ni dah siap tadi. Oh, dia siap tadi. Dah siap tadi. Lama gantung pula. Okey. Kalau ikut bentuk, saya nampak dah bentuk kat Syihah. Pemenangnya, kita bagi drum roll sikit pemenang. Drum roll. Kumpulan Syihah! Not fair lah. Not fair. Cepat-cepat nama kumpulan. Not fair. Tak. We fair already. Okey, tagline cepat. 1, 2, 3. Terpaling tung. Mimpi kau apa ni? Ini ukur baju raya. Icip pinggang ukur. Okey, tim satu lagi. Kita kalau kali dah kalah, next punya cabaran ada lagi cabaran sebenarnya. Ada cabaran lagi. Cabaran yang paling confirm kita akan lepas sini dalam Nasi Minum Kopi terpaling raya. Mari kita confirm menang. Confirm. Penat lah buat kita. Nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah, angin cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh indah mendekati padanya, kira irama itu adalah suara pujian pada Yang Esa. Satu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira, aku menangis tanda ku cinta kepadanya. Saya tak pernah rasa penat macam ni. Hari saya gelak je. Ya, gelak. Raya kita kena maaf-maafan. Jangan benar. Seronok. Ria hari raya. Ceria bersama kita senyum. Nampak. Kalau saya ada kotak ni sebenarnya. Ini dah cabaran seterusnya. Cabaran kita. Cuba bagi contoh dulu apa cabaran kita hari ini. Okey, saya cabar. Tapi saya cabar balik. Ya. Kita gocok-gocok sikit kan. Kita sebenarnya nak buat pantun. Tapi tangan saya ni ada satu kotak. Dalam kotak ni ada satu perkataan. Kita cabut.
Kataan tu kita kena bina pantun. Kalau tak pandai. Tak pandai masih nak tunjukkan ketidakpandaian tu. Okey, contohlah saya ambil ni kan. Okay, go. Okey, saya dapat. Tengok dulu. Kila. Okey, saya dapat Okey, saya kata janji rendang. tak tengok. Rendang. Okey, lepas anda dapat Okey. kataan, kita akan bagi masa 30 saat. Dah bagi dah 30 hari. Dah puasa yang lepas. Kita ada penyanyi, kita ada komposer, kita perlu lirik kat sini. Okey. Akan tidak. Okey. Saya bagi contoh. Rendang. Okey. 30 saat. 30 saat 3 saat. 1, 2, 3. 3 saat. Pergi ke pekan membeli lemang. Lemang dihidang bersama rendang. Nah. Jauh perantauan, keluarga terkenal. Ada. Harapan dan cinta, kita perlu berjuang. Masa. Ada. Baik, dan itu sahaja Nasi Lemak Kopi O hari ini. One. Kita nak kongsi sikitlah kan, bukan apa kata fakta menarik tentang pantun ni sebenarnya. Pantun ni banyak gunakan dalam kehidupan kita seharian sebenarnya. Tapi janganlah kita tinggalkan. Ini warisan zaman berzaman. Kita guna pantun untuk kadang-kadang nak merisik. Kita guna pantun kadang-kadang nak berseloka-seloka. Kadang-kadang juga pantun nak peli-peli sebenarnya. Tapi sekaranglah kita nak saksikan game 5. 4. Dah. Satu. Start balik. Habis. Start balik. Oh, tak boleh start balik. Kita dah ni. Sekarang dan kita nak mulakan dengan grup. Dia mula jadi host. Peserta duduk dulu. Peserta duduk dulu. Abang sedang buat kerja. Okey. Tadi kita dah minta Kila dengan Ipan dah. Kosong. So, Pulang kalah. maksudnya tadi dah mula lah. Alah. Okey, tapi okey, yang pantun ni sambil kita sampaikan pantun sambil kita kena buat gaya. Oh, tak jangan. Ada boleh ini spontan je. Lagi sekali. Okey, go. Okey. Okey. Ada tulis Apa yang dapat? Okey, boleh tunjuk Ziarah. Dah 3-4 belum? 3-4. Oh, ada begini. Lekat lemang ke? Kalau tum tu faham nanti. Tapi kalau tu suka faham. Ni. Okey. Kecil-kecil tengok darah. Kecil-kecil tengok darah. Itu siapa? Okey. Teruskan. Kreativiti sendiri. Kecil-kecil tengok darah. Asalkan boleh tengok darah. Okeylah. Kecil tengok darah. Ya. Pakai baju warna merah. Jangan lupa pergi ziarah. Nanti takut esok lusa abah marah. Okey, saya cuba nak dapatkan dia punya maksud pantun tu. Saya faham. Tak apa, boleh duduk dulu. Ada kena pergi ziarah. Okey, kita nak bagi siapa dulu? Masa. Kita pergi Fahimi lah. Okey, next Fahimi. terbalik lagi. Terbalik lagi di taman. Tadi aku tambah tuntut. Lemang lah. Oh, lemang. Okey, lemang. Nak buat lemang nak buat gaya sekali ke? Boleh buat gaya. Alamak, dah hilang pula. Tangkap. Hilang kat mana? Kecil-kecil tengok lemang. Senang tadi nak tengok darah. Kecil-kecil tengok darah. Tukar je. Kita tak apa, Fahmi, silakan. Lemang diisi di dalam kuali. Cakap. Okey. Sudah. Start balik. Okey. Okey, 3, 4. Lemang diisi di dalam kuali. Cakap. Okey. Sangkut lagi. Okey, sekali. Tadi dah. Okey, 3, 4. Lemang diisi di dalam kuali. Cakap. Okey. Nama saya Fahimi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Salam Lebaran kita raya. Terus dari lagu. I'm so proud. Dia drop the word lah. Okey, next kita bagi Syihab. Queen.
Okey. Maza. My time to shine. Capai. Capal. Capal. Kecil-kecil tengok je. Macam senang sangat. Cikgu kita sama. Cikgu kita sama. Maafkan saya rasa saya boleh bagi pantun ni dengan sangat laju. Okey, 3, 4. Tanpa perlu memikir-mikir panjang. So, are you ready? Macam belum lagi. Okey. Okey, go. Okey. 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? 2, 3 boleh ku cari. Mana nak sama capal abang korang? Pakai template nampak. Jadi jemputkan template lah. Tak apa. Okey lagi lah daripada kecil-kecil. Weh, ada kumpulan ni. Sabar, jangan stres tau. Jadi teammate kalau menjadi kawan dapat teammate saya. Okey, saya dapat rendang. Okey. Apa dia hilang? Banyak kalau ni masalah ni. Aduh. Go, jangan malukan kita. Berjalan-jalan sampai ke petang. Perut kenyang makan rendang. Asyik. Dia bukan macam begitu. Jangan lupa nak pergi tendang. Bukan. Jangan sama-sama kita pulang ke kampung halaman yang tersayang. Yang tersayang. Okey, sekali lagi. Walaupun tak tersusun ni, dia cuba. Bukan novel, ingat. Bukan novel. Okey. Baik. Salam sejahtera. Salah. Masak. Berjalan-jalan sampai ke petang. Perut kenyang makan rendang. Sama-samalah kita pulang balik ke kampung tersayang. Itu macam takkan nak kecil-kecil makan rendang. Baca chat GPT je bukan? Okey, next. Okey, Firdaus. Okey. Asyik Maza. Kecil-kecil tengok kembar. Dia dapat yang paling susah. Apa tu? Panjangnya. Ya. Alamak. Ding. Yes. Adikku, test. Ribut. Okey. 3, 4. Maza. Padahal tengah fikir, tak dinding. Asyik cakap. Tadi kenapa saya tak ada? Nampak? Kenapa? Tadi tak ada. Okey, masak. Okey. Lupa. Daging dendeng. Rambut start daging dendeng. Okey, faham. Maaf. Biasa lalu pengikat. Sabar. Okey. Okey, 3, 4. Daging dendeng sedap dimakan. Sedap kan? Sedap. Sedap dimakan bersama rakan. Kena. Sudah. Okey. Jangan ganggu saya. Okey, sedap dimakan bersama rakan. Lepas tu? Sedap dimakan bersama rakan. 3 jam dah ni. Nampak tadi dah ada dia. Okey, dah ada. Okey, bagi balik. Ingat template tadi. Masak. Sedap dimakan. Jadi sama. Raya kali ni kita tak keseorangan. Ada cakap. Kan? Okey. Kenapa ramai kan? Betul. Keseorangan. Aidilfitri kita raikan. Why not lah. Okey. Kita terima. Dan itulah saja. Ada lagi. Ada lagi. Okey, jangan malu kita dah. Mic jangan lupa mic. Okey. Okey. Wahai Pantun. Kata apa yang dapat? Okey, tu apa? Kita dapat Syawal. Kelas. Kena. Okey, 3, 4. semua ni apa ni? Pantun macam tu. Dia macam ni. Okey, Ini masuk. pantun yang sebenar. Bukan sombong lagi, sombong. Bukan sombong. Kamera mana tadi? Okay, go.
Dengar sini ya adik-adikku. Apa ni? Pergi beraya dengan Pak Atan. Masuk. Bukan. Pergi beraya dengan Pak Atan. Pak Atan jamu gulai bawal. Ini adalah satu peringatan. Ya, cakap. Berjimat cermat di bulan Syawal. Itu macam lah. Okey, thank you. Maafkan saya terpaksa ambil balik. Menangkan awak ni. Kita kan main banyak lagi. Tak pernah rasa macam ni. Oh, bagi. Ya, tanya. Okey. Siha, Ida boleh duduk tempat masa ni. Duduk. Okey, kita nak umum menang Saya rasa nak bagi grup terpaling. Drum roll. Apa nama grup? Mana boleh dah tahu dah. Terpaling jaga. Sambung lagi. Riak lagi. Okey. Ini ucapan kepada mewakili kepada semua ahli keluarga. Berhati-hati dalam rakyat dan. Okey, baik. Terima kasih. Oh, balik. Mana bagi balik? Kita baru. Tak sempat ucap. Okey. Baiklah semua. Tenang. Okey. Okey, baiklah saya Ida, Firdaus, Siha, Fahimi, Fila dengan Ifan. Kita dah sampai kat hujung Dah tak boleh macam ni. Tak boleh. Benda ni tak boleh Tak nak balik. Ya. Tak nak balik, tak boleh. Okey, sebenarnya kita akan bersama 3 hari. Okey, esok kita ada lagi sebenarnya. Istimewa NKO. Esok ada apa je lah? Esok kita ada macam-macam yang menarik juga. Antaranya kita ada nak buat kuih dengan para selebriti. Dan kita juga ada terpaling raya. Kan nyanyi-nyanyi pelawak-pelawak pun semua ada juga. Okey. Dan satu lagi hari Jumaat tu terpaling musical. Nak datang? Nak datang lagi? Nak datang lagi? Cukup siap. Doa berat. Kecil. Okey, bersama Raya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih saya semua. Sama Raya Mak Zainal Batin. Thank you semua. Kita nyanyi dulu. Jemur mengkuang di tengah laman, siang berpanas malam berembun. Jemur mengkuang di tengah laman, siang berpanas malam berembun. Syawal yang indah sudah menjelang, tak sampai datang berhimpun. Syawal yang indah sudah menjelang, datang berhimpun. Selamat berhari raya, selamat berhari raya. Dulang berkait, sulaman tangan, buang jerami berikat rotan. Dulang berkait, sulaman tangan, buang jerami berikat rotan. Samalah cantik, samalah padan, bertambah seri dengan senyuman. Samalah cantik, samalah padan, bertambah seri dengan senyuman. Sama warna-warni